Yang kedua ya, yang kedua kelebihan kita bertarekat ni di dalam Islam, masyarakat Islam itu didasarkan kepada 3 asas agama Islam, Islam, iman dan ihsan. Maka masyarakat Islam ada tergolong kepada 3 golongan yang besar. Pertama, golongan muslimin. Golongan muslimin ini terkelas. Kedua, golongan mukminin. Ini golongan second class. Yang akhir sekali golongan muhsinin. Golongan muhsinin inilah golongan first class. Jadi kenapa first class? Karena Allah sendiri sebut, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. First class lah. Jadi bila kita bertarekat, kita mempunyai potensi harapan yang cerah untuk mencapai derajat ihsan, menjadi seorang muhsin, dimasukkan oleh Allah dalam golongan muhsinin. Golongan first class lah. Ini kalau kita ingat pun dah cukup. Sebab itu Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi, seorang ulama yang terkenal di India di abad 20, meninggal dunia 1983, meninggal di Mekah. Banyak mengarang kitab. Kitab-kitabnya banyak yang diterjemah ke bahasa kita. Dalam sebuah kitab beliau yang bertitel Asy-Syari'ah wat Thariqah, Syariat dan Tarekat, beliau ditanya oleh orang ramai, Syekh, apa itu tarekat? Dia jawab dalam bahasa Arabnya, At-tariqatu ya at-tariqah allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan. Tarekat itu ialah kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke derajat ihsan. Ini sangat penting. Jadi tarekat itu amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsin. Kita tengok tadi ya. Third class golongan muslimin, second class golongan mukminin, first class golongan muhsinin. Jadi tuan-tuan ada harapan diletakkan oleh Allah dalam golongan muhsinin, golongan first class. Ini sampai ke akhirat.